Ini adalah 5 kelebihan yang ada pada SYM VFE 185i. Kelebihan yang pertama, reka bentuk motor ni sangat sporty dan sangat menarik. Korang tengok design dia, macam kacukan kapcai dan juga sport bike tau. Dengan seat height 800mm dan berat 132kg, memang sangat mudah lah untuk semua orang handle motor ni. Nak bawa laju boleh, main dalam bandar pun tak ada masalah. Kelebihan yang kedua, motor ni didatangkan dengan sistem moden. Meter digital berwarna, ada charging port dekat bawah, pakai keyless, lampu LED depan dan belakang dan juga ada ABS depan dan belakang. Kelebihan yang ketiga, kuasa enjin ni sangat padu bang. Motor ni bernadikan enjin 183cc, 19.7 horsepower dan 17.4 Nm of torque. Nak pergi long distance ride, main atas highway, pusing-pusing bandar, pakai harian, memang sangat sesuai. Kelebihan yang keempat, tangki dia saiz 7 liter bang. Di antara motor-motor kapcai yang ada dalam Malaysia, ini adalah salah satu motor standard yang ada tangki besar. Kita nak pergi long distance ride, jangan pening-pening lah. Setiap pam minyak tak payah nak berhenti isi minyak. So, kelebihan yang kelima, harga dia bang sangat berpatutan. Kalau kita nak compare dengan motor-motor Jepun yang lain, kan, harga dia dah belas-belas ribu dah. Tapi motor ni sangat berbaloi untuk korang miliki. Alright guys, so kalau korang nak aku review motor-motor yang lain, korang boleh komen kat bawah motor apa yang korang nak aku review.